Ada orang pilih mendaki waktu pagi. Ada orang tunggu senja. Tapi hari ini, kita pilih matahari tepat di atas kepala. Kerana kalau hidup tak pernah rasa panas, kau tak tahu betapa berharganya kawasan yang teduh. Terik matahari tidak pernah bunuh pendaki. Yang membunuh adalah alasan. Ini dia laluan ke Gunung Tama. Oke, juga ke Kerak. Jam 1 tengah hari ini bukan masa romantik untuk hiking, tapi ini adalah masa untuk diuji. Sekarang pukul 1 tengah hari, kita orang hiking. Pukul 1 tengah hari. Gunung Tama tak tinggi, tapi panas. Panas tak peduli tinggi. Gunung rendah boleh kau buat mengalah. Gunung tinggi boleh kau buat rendah diri. Setiap langkah bukan tentang sampai, tapi tentang untuk bertahan. Pada jam 1 tengah hari kita naik. Laluan dia trail agak santai, tapi kita cuba jalan lebih laju. Gunung Tama terletak di Kampung Mawang Dahup, kawasan terbeduk sempadan Indonesia. Ya, atas, ya, naik atas. Inilah rupa laluan naik atas. Dia ada sedikit curang juga lah. Ini lupa kawasan kebun. Sekarang sudah ada trail straight. Dan di belakang kita boleh dapat lihat gunung, pancaran gunung sempadan Indonesia. Cuaca luar biasa panas, lebih kurang 38 darjah Celsius. Panas. Itu Morgan, dia sepush-pushnya ke atas. Curam juga. Dia tahu tak kenapa dia boleh ada ketika di awal pagi. Ya, ini kita boleh nampak kawasan banjaran gunung yang pelbagai ya. Okay. Kebun lada hitam Sarawak. Ini lada hitam, black pepper. So kita bermula lagi pendakian.
Panas Jo. Wih, Panas. Seketika. Tapak. seketika. Mantap. 330 meter. Sempadan. Itu sempadan Indonesia. Sebenarnya pendakian ini agak menguras tenaga juga. Lalu naik ke atas. Kita boleh nampak kawasan Indonesia dari sini. Tapi ini baru pemulaan lah. Ada laluan naik atas lagi. Tempat ini bagus untuk training kan? Bagus. Ya, bagus untuk training. Tapi tidak digalakkan untuk dinaiki pada waktu tengah hari. Ya. Berapa suhu sekarang? Sudah pasti. Saya cek berapa suhu. Suhu. Ya, temperature. Temperature tak tahu berapa. 38 darjah Celsius. Pusing sini. Sini bawah matahari. Sini, sebelah sini. Ya. Teruskan. Sudah dekat. Panas cuaca hari ini. Panas Ojo. 301 meter sudah. Ada 100 meter lagi. Tidak lama lagi Jo. Yeah. Itu panas oh. Panas. Panas sedikit. Dahsyat dia tidak pakai topi. Mana topi kamu Jo? Saya tidak pakai topi. Wah, ini orang kuat nih. Kebal cek matahari. Okey. Kita boleh nampak nih kebun lada orang kampung. Okey, dari sinilah lada hitam punya sos. Sama lada apa-apa lada lah yang kita orang pernah beli di pasar ada di sini. Ini, oh ini sudah kering. Wow. Sekarang jam menunjukkan pukul 1:30. Dan masa yang kita orang ambil untuk capai pada paras 350 meter dalam lebih kurang 20 menit. Tak lama lagi kita sampai puncak. Panas yo. Ya. 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 Parusan ya? Okey kah? Mantap lah. So, mari kita habiskan perjalanan pada hari ini.
Ini laluan salib lah. Pilgrimage trail Gunung Tama. Bamboo forest. First time saya nampak bamboo forest lebat macam ni. Platform dia. Hah? Atas. Bamboo forest oh. Ya. Ini santai-santai. Kita tidak push sangat sebab cuaca panas. Puncak. Ini belum lagi nih. Lihat dulu lah. Ada air kah, Jo? Ada. Haus oh. Hampir ke garisan pendamat. Panas. Itu dia platform. Okey. Cabaran dia boleh tahan lah. Yeay, tepuk tangan. Okey, ini view dia. Sekarang kita mau berehat sekejap. Panas. Itu dia puncak Gunung Tama. Oh, akhirnya. Angin. Ya. Okey. Ini gambar. Okey. Gunung Tok aja. Gunung Tama. Terus ya sampailah kita turun di Serian. Kita sudah sampai ke puncak Gunung Tama. First time lah kita sampai sini. Bagi saya pemandangan memang the best lah. Almost 360. Kalau pagi kita datang, confirm awan kapet lagi cantik. Tapi tengok pemandangan sekarang, kamu bayangkan kalau sekarang punya pemandangan sudah cantik, apalagi kalau waktu pagi. So disarankan untuk datang pada waktu pagi lah, lagi bagus, lagi bagus. Ini first time lah, first time. Dekat Kampung Mawang, Serian, hampir dengan border. Agak-agak dalam kalau dari Kuching mungkin sejam setengah lah, sejam setengah untuk sampai sini. Dan tadi pun kita, itu yang paling laju lah, kita boleh capai 45 minit sampai ke puncak dari bawah. Okey, coba kasih cerita daripada permulaan sampai ke puncak. Apa pengalaman kau? Pada mulanya kami fikir puncak agak senang untuk ditawan lah, tapi memerlukan masa juga. Permulaan perlu melalui jalan berbukit yang agak tinggi lah. Mungkin pada 200 meter yang pertama. Jadi stamina tu perlu juga sikit. Tapi kalau bagi mereka yang suka santai-santai, boleh santai lah, tidak masalah. Trek agak senang, tidak becak, tidak berlicin sangat.
memandangkan hari pun hujan. So agak sesuai lah untuk bagi mereka yang ingin memakai kasut sukan yang biasa. Berapa minit kamu ambil sampai ke puncak? Tadi kira dalam 45 minit lah. Anggaran 45 minit tadi sampai ke puncak. Itu pun paling laju lah, termasuk dengan rehat. So bagi mereka yang santai mungkin sejam setengah, sejam hingga sejam setengah boleh sampai. Tapi memang berbaloi lah. Memang agak susah pada mulanya, tapi bila sampai ke puncak, pemandangan menakjubkan. Ni, hujan. Mungkin boleh scan tengok. Lari di kebun lada. Setelah meluangkan masa lebih kurang 30 minit di atas puncak Gunung Tama, kami pun bergegas turun ke bawah untuk kembali ke kenderaan. Dan kami dapati turun bawah jauh lebih mudah kerana tidak menguras banyak tenaga. Berapa? 27. Woi, mantap. Okey. Balik. Ayo. Wah. Panas. Okay. Parola. Apa rasanya lepas berlari dari atas? Berapa menit dari atas tadi? Dari atas 27. 27 menit. Naik tadi berapa? Naik 45. 45. Mantap. So in total 70 menit lah. 70 1 menit. jam 10 minit. So, sekarang kita akan balik ke Kuching. Cik. Yes. Sempat. 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 Sekian saja ekspedisi kita pada hari ini. Yes. Akan bertemu lagi pada Episod yang akan Serian series. series ya. Kita cuba menakluki gunung-gunung yang ada di Serian sebelum kita beralih kepada checklist kita, iaitu Gunung Kengaran dan Kengaran Sinsing. Sinsing. Okey, mantap.